Lalu kalau untuk saiz kanak-kanak ukuran 17 inci 16 inci tu saya buat sampai round ke-7 macam ni, saya dah naik dinding. Kalau nak saiz 18 saya akan buat 8 round lah. 9-10 selalunya untuk saiz dewasa. Tapi taklah dewasa sangat, kadang-kadang budak remaja pun boleh pakai. Budak-budak yang kepala saiz besar kan, kepala saiz lilit 19 inci tu boleh pakai. Dekat kopi kosong ni. Tak tahulah saya, tiap-tiap tahun boleh katakan kalau bulan puasa je memang mood kait kopiah mai. Kalau kiraan kita betul, kita punya tapak kopiah memang akan flat. Dia akan rata saja, nampak dia tak berombak, dia tak bergedut. Kita letak pun, nampak kita letak pun kita tak perlu nak tekan apa. Nampak? Yang nak tanya soalan boleh tanya, okey, kita baca komen. Ada komen. Assalamualaikum Kak, benang tu ada jual tak? Ya, Sui Crochet kita ada jual benang ni. Saya ada jual benang ni dekat kedai saya ada, dekat saya punya beg oren ada, beg kuning kita tak bubuh lagi benang ni sebab sekarang saya tak sempat check stok lagi warna apa yang ada, jadi tak sempat lagi nak upload kat sini. Kalau berminat boleh tengok dekat kita punya beg oren ataupun boleh main kat kedai kita dekat Padang Besar, kedai dekat Padang Wemat, bangunan Padang Wemat A080, ataupun boleh wasabi kita. Nanti kalau nak wasabi boleh tengok kita punya nombor dekat kita punya page Craft Kite dan Manik. Craft Kite dan Manik ada dia punya nombor wasabi kita tu. Ni saya nak habis dah round ke-7. Saya nak naik round ke-8. Benang apa ya? Benang knitting. Knit chart tips and trick lah. Benang knitting, kita pakai benang knitting for play. Kita pakai benang knitting for play ni. Benang ni jenama ni. Angle Knitting for Play, brand daripada Thailand. Saya dah beberapa tahun dah mengait pakai benang ni. Kalau untuk kopiah memang saya tak pakai benang lain. Kita nak naik round ke-8. But everything was changed when you came along. And there's a couple words I wanna say for the rest of my life. I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. Tak laju, kita kait benang ni best, dia lincin, dia tak melekat. Kalau saiz jarum tepat dengan saiz benang memang laju kaitan tu. Dia tak terganggu. Dia tak mengganggu. boleh dapat kat Shopee.
Ya, dekat kita punya CPA ada benang ni. Kita punya beg kuning tu. Masih guna benang knitting ya? Ya, sis. Hai Kak Ji. Hai. Ya, masih guna benang knitting. Benang ni bukan cotton ya. Yang ni benang akrilik for play. Tapi benang akrilik ni dia tak memeri, tak berbulu tau kalau kait kopiah. Kita basuh washing machine pun masih elok. Nanti saya tunjuk kopiah suami yang saya kait dah 7-8 tahun dah. Masih stay elok. Tali air saya tak buat pakai tali air sih. Saya pakai magic ring je. Sebab kalau kita buat tali air, nanti kat tengah tu, kat tengah-tengah ni dia akan jadi lubang besar. So saya tak suka pakai tali air. Kok mana pun dia akan berganjak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ji. Ada juga ni banyak komen yang saya terlepas pandang baca. Nanti komen lagi. Musfira. Cuba ambil kopiah api yang warna kelabu kat atas tu, ada tak? Sekejap saya tunjuk kopiah yang saya kait, yang umur dia dah lebih 5 tahun dah tak silap. Kan tu yang warna kelabu. Ada tak kalau tengok kat bilik? Tanya Abi tak apa. Benang nama apa? Benang knitting. Benang knitting for play sis. Benang knitting for play. Kasih. Ni benang jenama ni. Benang jenama knitting. Dia Angle punya knitting Thailand punya tak brand. Akrilik 100% for play. Tapi benang ni tak miang tau. Tak miang, tak berbulu. Saya dah jual kopiah lebih pada 200 biji saya kait. Kebanyakan memang selesa. Ustaz-ustaz yang order, yang beli satu akan repeat order 4-5 biji. Okay, ni saya tunjuk. Okay, nak tengok tak? Salam buat apa tu? Kita tengah kait kopiah sis. Kita tengah kait kopiah. Hai Adib Adi. Saya tunjuk kopiah yang saya kait kat suami ni. Umur dah lebih 5 tahun ni. Okay. Ni kopiah ni saya kait kat suami. Saya buat corak basket vase tau. Basket vase tu yang corak macam bakul tu lah. Macam bakul Mak Saleh tu kan. Nampak ni? Cuba tengok, nampak tak berbulu tak benang ni? Tak berbulu kan? Nampak tak? Tak berbulu langsung. Kopiah ni tak tahu dah berapa puluh kali masuk washing machine tau. Ni kopiah ni. Kopiah ni saya kait dah lebih 5 tahun umur dia. Pakai benang ni, pakai benang yang sama ni. Masih utuh, tak memeri. Suami pakai pun masih kejap, tak longgar, tak berbulu. Basuh masuk washing machine sahaja. Okey. Sekejap saya letak sini. Salam dia tanya, ada kat showcase ke Wan? Showcase mana? Dekat kedai ada. Benang apa kak? Benang knitting. Kita kait pakai benang knitting for play akrilik 100% daripada Thailand yang dijual oleh 1KKDM. Boleh tengok dekat kedai saya, dekat Padang Besar. Ataupun nak beli dekat CPA pun ada. Kedai CPA kita nama Wan Padang Shoppers. Ada dalam kedai kita. Ataupun boleh wasabi kita. Buka kita punya page Craft Kite dan Manik. Nanti ambil nombor wasabi kita kat situ. Boleh wasabi kita. Okay. Ni saya dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 round. 8 round. Nanti kita nak buat dinding.